sejahtera. Bersama saya Nur Adila Sofia Dan saya Ash Adni. untuk episod kali ini. Pada 30 Oktober yang lepas, Panitia Sejarah Sekolah Kebangsaan Kampung Tengah telah mengadakan Kembara Sejarah ke Kuala Terengganu. Kembara ini telah disertai 38 orang murid yang terdiri daripada tahun 4 dan 5. Pelbagai tempat menarik yang telah kami lewati. Jom kita saksikan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama saya Nurul Aisyah Isyirah dari TVBSS. Kami mengikuti rombongan sekolah. Kami berada di Masjid Kayu Terengganu. Jom kita ikuti ikutan kami. Tempat pertama kami kunjungi adalah Langgar Rindu. Langgar Rindu adalah surau madrasah yang dibina oleh Pak Su Arif. Kami juga berpeluang berjumpa terus dengan Pak Su Arif dan terus diberi penerangan daripada beliau. Dia orang kampung dia kat negeri Cina negeri dia sedang dalam sebab tu orang Bangladesh dia kata yang dia thank Allah untuk mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dunia disanti akhirat disanti Allah baru dunia tu. Allah dia kata dia yang dalam agama sejauh mana kita tak TV KT maju jaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurhana Marisa binti Muhammad Mazan. Sekarang saya berada di Muzium Negeri Terengganu. Jom ikut saya. Kami sangat teruja ketika berada di Muzium Negeri Terengganu kerana kami dapat melihat sendiri warisan sejarah dan budaya negeri Terengganu. Ilmu dan nilai jadi panduan, adab dijaga, akhlak di... Sekarang kami berada di Masjid Kristal. Seterusnya kami juga telah mengunjungi Masjid Kristal. Kami berkesempatan untuk solat zuhur di masjid ini. Hai, kami berada di Pasir Payang. Boleh saya tanya, Amira beli apa? Saya beli dompet, plushie, dodol, yang makanan lah. Okey Amira, jom kita tengok Yasmin beli apa. Yasmin, awak beli apa? Beli peni. Jom kita tanya Adni pula. Adni, awak beli apa? Saya beli kerupuk untuk mak saya dan juga dodol. Jom kita tanya Azim dengan Azam pula. Saya beli gula-gula. Ada 3 dalam ni. 3 paket 10 ringgit. Lepas tu Azim beli kitchen. Azim, awak beli apa? Beli kitchen, magnet fridge, gitu lah. Okey. Itu sahaja untuk episod kali ini. Jumpa lagi di episod akan datang. Bye.